Nak try tanyalah, boleh tak kalau nak masukkan tudung ni Kalau dah ada lah. Kalau dah ada SKU dia, rasanya dah ada. Oh, ni ada maskara. Okey. Okey. Hai semua, Assalamualaikum. Bestnya. Yang ini pakai dengan apa tahu? Pakai dengan apa tu? Weightless gel. Pakai dengan weightless gel. Sedapnya. Muka saya pun rasa macam fresh. Muka saya macam fresh. Baru je apa tu? Macam baru lepas mandi. Okay, lepas tu saya nak pakai bestnya. Sarah, tudung arashi baru ke? Betul. Yang ni dia nampak clean. Clean punya ni. Tak ingat apa dia punya apa. Dia nampak macam clean look macam tu. Yang ni shawl. Okay. Yang ni saya pakai weightless gel. Sedapnya, sejuk je rasa muka. Oh, yang ni moisturizer pagi tau. Moisturizer pagi. Rasa moist je muka tu. Ya Allah. Korang, memang saya tak ada sunburn lah. Memang saya tak ada sunburn balik daripada apa tu, Phuket. Memang tak ada langsung. Terima kasihlah kepada sunscreen. Terima kasihlah kepada payung Lumiere ni, yang membuatkan muka saya sangat-sangat putih dan bersih. Selepas itu saya pakai apa nama dia, set cerah. Rasa macam bestnya. Lepas tu kalau ada lebih, pakai dekat tangan. Bagi tangan pun cantik juga. Okay. Lepas tu pakai lip balm. So kan lip balm dah keluar, tak payah apa, makeup dah. Sesuai tak hilangkan miliasid. Miliasid boleh pakai retinol. Dan korang, kita masih lagi tunggu handbag sampai. Lip balm tak ada jual. Lip balm tak ada jual. Kita masih lagi tunggu handbag jual. Sabar handbag jual pula. Sabar ya anda semua. Handbag belum sampai Malaysia lagi. Handbag dah sampai Malaysia tapi tak sampai dekat office lagi. Dia masih dekat apa? Rasanya dekat, masih kat gudang lagi lah. Belum lagi hantar ke sini. Nanti kalau dah sampai, Sarah bagi tahu ya. Retinol bag nombor berapa? Okey, kita ada retinol dengan kalau yang ini bag nombor 2, kita ada retinol dengan niacinamide. Tapi kalau nak retinol sahaja, bag nombor 9. Ini retinol. Retinol yang saya pin tu bag nombor 9. Korang masih lagi tak 1 hingga 4 korang dapat harga berapa? Bag 1 hingga 4. Okey, sambil-sambil tu tolong tap screen ya, dan sharekan live Sarah banyak-banyak. Saya tak tahu Syah Aini ada ke tak sekarang, jadi bergantung kepada korang.
Masih 79. Okey, siapa yang dapat murmur lagi guys? Saya dapat murmur lagi. Yang ini saya pakai DNA Salmon. Saya pakai Skin Savior. Saya pakai moisturizer pagi. Yang ini moisturizer pagi. Sebentar.